Hi guys, dah lama kan saya tak upload video dekat YouTube saya. So macam biasalah, hari ni nak balik daripada office. So hari ni Friday, esok cuti, lusa cuti. Balik untuk rehat. Tadi nampak saya angkat tangan kan. Saya angkat tangan tu sebab biasalah parking, orang suka double park. So memang kena tunggulah diorang ni dulu, and then barulah boleh keluar kan. So sekarang saya dah start gerak. Okay, hari ni kita pun tahu kan cuaca panas. Tengok saya pun buka aircon kuat. Saya buat video ni suka-suka lah kan. So by right, saya tak nak lah mengiyakan yang saya ni terror pasal fakta, saya ni terror pasal apa. Tapi apa yang saya tahulah, apa yang saya baca lah kan, kalau cuaca panas, kita kena minum banyak air. Sebab apa? Sebab badan kita perlukan air yang banyak. Sebab diorang cakap apa yang saya tahulah, 70% daripada badan kita adalah air, sama macam bumi. So air amat penting dalam hidup kita. For those yang tengok video ni lah kan, saya just buat video ni saja. Saya pun tak tahulah kalau ada yang suka ke, ada yang tak suka ke. Saya tak kisah. Apa yang tahu, saya buat video ni untuk saya suka, tunjuk saya punya kehidupan, tunjuk saya punya apa-apa je lah kan, aktiviti saya dengan anak-anak, dengan family. So kalau ada apa-apa yang suggestion daripada anda semua untuk apa saya buat, untuk apa saya upload lagi dalam video-video saya dekat YouTube, anda boleh suggest kat saya melalui email saya, iaitu saifullah.kaisas@gmail.com. Macam apa-apa saja. Kalau nak saya buat challenge ke, nak saya bercerita pasal filem, pasal drama, pasal short filem, pasal apa saja pun boleh. Kalau anda nak saya jawab soalan pun mungkin boleh. Tak kisahlah apa. And don't forget to subscribe my channel, Ahmad Saifullah, before this called Kaisas Studio. Yeah, you can send me email. Thank you. Bye.